tanpa perlu fikir tentang kos, tanpa perlu fikir untuk apply cuti kerja. Saya Siti Nur Saudah binti Syamsul atau lebih dikenali sebagai Cik Odah Soleha. Saya merupakan pesara mahasiswi. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Pulau Mabul sedang bercuti bersama dengan top achievers dari 5G dan juga G100 dan bersama dengan mentor kami Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dan yang paling tak sangka, hari ini saya dapat bercuti ke pulau yang sangat cantik dan memerlukan kos yang sangat tinggi untuk sampai ke sini. Tapi saya dapat sampai ke sini tanpa perlu fikir tentang kos dan juga tanpa perlu fikir untuk apply cuti kerja. Nak tahu apa itu MDC? Boleh scan barcode ni. Sebab buat bisnes public goal, saya dapat sampai ke sini ketika orang lain tengah bekerja. Hari Isnin pagi, orang stres hadap jam, fikir tentang kerja yang tak habis-habis. Tapi saya dapat bercuti, berkayak dengan puan mentor dan juga dapat pergi diving di Pulau Sipadai. Pencapaian kami yang tuan-puan lihat hari ini adalah hasil daripada keputusan dan tindakan kami beberapa tahun yang lepas, iaitu konsisten hadir training untuk belajar dan konsisten berkongsi ilmu. Kata mentor, achievers bukanlah orang yang pandai tapi orang yang berdisiplin dan konsisten berkongsi ilmu pada masyarakat. Dan itulah apa yang saya nampak pada kebanyakan achievers sekarang. So untuk tuan-puan yang nak betul-betul berjaya dalam bisnes public goal, datang ke MDC dan jumpa dengan circle yang sangat mahal ni, yang sangat supportive. Mereka kongsikan apa yang mereka buat untuk berjaya dalam bisnes public goal dan insyaAllah tuan-puan akan jadi the next achievers dalam public goal. Nak lihat masa depan tuan-puan dalam public goal? Datang MDC. Jangan datang seorang diri, bawa pasangan, family tuan-puan dan juga tim untuk sama-sama berjaya dalam platform bisnes public goal. Kita capai time and financial freedom bersama-sama. Jumpa anda di MDC. Success is predictable. See you at the top.